5 kemahiran TVET yang wajib ada di dalam rumah anda supaya mood raya anda tidak terganggu. Hari ini raya yang kedua, Syawal yang kedua, dah macam-macam rosak. Sana rosak, itu rosak, ini rosak. So saya nak kongsikan kepada anda 5 orang yang ada kemahiran TVET ni wajib ada di dalam rumah supaya mood raya kita akan berterusan sampai ke hujung minggu. Kemahiran yang pertama, memandangkan hari pertama kita dah banyak guna handphone kita. Boleh katakan kita ambil gambar, shoot video, buat konten, akhirnya handphone pun nak kena rehat. Handphone jadi panas sampai tak boleh nak guna. Kemahiran ini wajib ada supaya mereka dapat baiki handphone tersebut supaya momen-momen indah ketika raya dapat diambil dan menjadi kenangan dan memori anda. Kemahiran yang kedua, memandangkan anda melayani tetamu, menyediakan makan minum untuk tetamu. Pastinya sinki kita selalu digunakan. Sinki itu pula tersumbat. Kacau mood orang-orang dapur, dan ini orang yang wajib ada, iaitu orang yang ada kemahiran plumber. Dia dapat baiki dan pastikan sinki kita tidak tersumbat. Kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran wiring elektrik. Yalah, memandangkan ramai yang balik kampung, saudara mara, sepupu, sepapat semua balik ke kampung, plug sangat limited dan ada juga plug yang rosak. Sebab itu, orang yang ada kemahiran elektrik ini dapat bantu memastikan semua orang dapat menggunakan elektrik. Kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran yang sangat wajib. Memandangkan ramai yang balik, aircon wajib ada. Di mana aircon ini akan membantukan semua orang dalam keadaan yang sejuk dan nyaman. Kita pula dah lama tidak servis aircon. Orang yang ada kemahiran servis aircon ini dapat membantu aircon untuk diservis. So, pastikan orang ini wajib ada ketika raya. Dan yang terakhir, mereka yang ada motor selalu kena beli AS ketika waktu raya. Tiba-tiba motor breakdown. Orang yang pandai baiki motor wajib ada untuk pastikan motor dan AS dapat disediakan pada waktu raya. Pastikan mood raya anda berterusan. Inilah 5 kemahiran yang wajib ada ketika raya.